Keliru flow bab 8. Bab ini cerita tentang pilihan raya, daripada peringkat tempatan hingga kepada kerajaan yang dipimpin rakyat tempatan. Flow utamanya mudah, pilihan raya berkembang, pilihan raya umum 1955 dijalankan, MPP ditubuhkan, kemudian Kabinet pertama dibentuk. Dalam 8.1, pilihan raya bermula di peringkat tempatan seperti Georgetown 1951 dan Kuala Lumpur 1952, sebelum berkembang ke pilihan raya negeri 1954. Seterusnya, pilihan raya umum 1955 dijalankan melalui proses seperti pembentukan kawasan, pendaftaran pengundi, penamaan calon, kempen, mengundi dan kiraan undi. MPP ditubuhkan dan lebih ramai wakil rakyat tempatan mula menyertai pentadbiran. Kabinet pertama dibentuk sebagai langkah penting ke arah berkerajaan sendiri. Kesimpulannya, bab 8 menunjukkan pilihan raya menjadi asas demokrasi, perkongsian kuasa dan kemerdekaan.